Tambring ni apa fungsi dia sebenarnya? Tambring ni fungsi dia adalah untuk kita lapikkan ibu jari kita supaya ibu jari kita tak cepat injet. Itu yang pertama. Dan juga kita tak cepat rasa sakit. Yang kedua, dan kita nak melindungi kulit kita daripada orang kata bukan menggerutu, bukan kematu. Dia akan jadi macam orang kata kurang cantik sikit lah. Jari kita akan jadi macam kehitam-hitaman, dia akan jadi keras dan sebagainya. Tak semua tambring sama. Ada yang diperbuat daripada tanduk macam ni. Ada yang diperbuat daripada tembaga ataupun besi yang ada lidah macam ni. Ini dipanggil sebagai kush tiban ataupun lidah. Ada yang diperbuat daripada kulit lembu. Ada juga yang jenis hybrid, gabungan daripada beras, tembaga dan juga kulit. Jadi buat para pemula yang baru nak mencari tambring, saya sarankan kalau nak beli yang jenis fix macam ni, carilah saiz yang sesuai dengan jari kita. Jangan terlalu longgar dan jangan terlampau ketat.